Pernah dengar pasal pasangan kembar yang tak bercakap langsung dengan sesiapa kecuali sesama sendiri? Ni kisah benar. June dan Jennifer Gibbons, kembar identikal yang lahir tahun 1963 dekat UK. Dari kecil, dorang memang rapat gila. Tapi peliknya, dorang langsung tak bercakap dengan orang lain. Cikgu tegur tak layan, mak ayah tanya pun diam. Tapi, bila dorang berdua je, boleh borak, gelak, macam dunia tu tak wujud orang lain. Yang paling pelik, dorang guna bahasa sendiri, macam bahasa rahsia. Orang lain langsung tak faham. Gerak pun macam ikut rentak sama. Bangun, makan, jalan, duduk, semua serentak. Dan bila seorang sakit, yang lagi satu rasa juga. Macam satu jiwa dalam dua badan. Tapi bila orang cuba pisahkan dorang jadi tak stabil. Macam dorang tak berhidup tanpa satu sama lain. Tapi kan, yang lagi mengejutkan, bila dorang besar, salah seorang mula beritahu benda pelik. Kita sambung part 2.